Perampasan telah pun bermula sejak Israel menang Perang Arab-Israel yang dikenali dengan nama Perang 6 hari tu, yang berlaku pada 5 hari bulan Jun hingga 10 hari bulan Jun tahun 1967. Kemudian berlakulah Perang 73 tu, dia rombak banyak lagi peta. Nah, tanah-tanah perumahan yang diambil ni dia berkaitan pula dengan keadaan krisis hartanah yang sangat mahal di Tel Aviv. Tuan-tuan tahu tak, daripada sini saya naik pergi ke Tel Aviv, Baitul Maqdis, kita nak pergi ke Tel Aviv belah sini. Okey, tuan-tuan tengok lebuh raya dia. 6 lane. 6 lane lebuh raya. 80 km saya boleh pergi lebih kurang dalam 30 minit je. 6 lane lebuh raya dia. Tapi lebuh raya ni tak menjamin keselamatan dan mengambil masa yang sangat panjang. Jadi saya buka kereta api rel laju. Jadi daripada Ma'alu Adumin nak pergi ke Tel Aviv 15 minit je naik kereta api. Menjadikan tanah ni mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana perumahan mewah, bandar-bandar mewah dibangunkan di atas tanah ni yang harga dia tak semahal kalau boleh mereka beli rumah di Tel Aviv. Jadi itu yang menjadikan proses, kalau tuan-tuan faham semua geopolitik ni, kita kata nak menyelesaikan isu Gaza satu hal. Dan sekarang ni bulan 12 ni insya-Allah yang dijangka pada minggu ketiga bulan Disember, Colombia akan membawa usul yang saya dah bincang banyak kali. Colombia akan bawa usul yang dipanggil sebagai menguatkuasakan resolusi 242, iaitu tanah orang Palestin, dan resolusi 1334 PBB, United Nations, di mana resolusi ini mengarahkan Israel meninggalkan Gaza. Israel kena keluar daripada tanah tebing barat milik tanah hijau orang Palestin dan dia kena tinggalkan Baitul Maqdis Timur. Jadi usul ni sedang disiapkan dan saya dah dapat maklumat daripada Sentral di Disember ni akan dibentangkan di United Nations General Assembly. Kerana kalau dengan usul tu saja diluluskan semula di bawah desakan Colombia, barulah peta tebing barat ni masuk dalam senarai agenda kita. Sebab sekarang ni dah di bawah usul UNSC yang Amerika bentang 5 perkara, dia hanya menyelesaikan Gaza. Dan dia kata selepas 2027 baru mula nak membincangkan usul di tebing barat dengan melambatkan perjalanan dengan mengatakan Palestinian Authority perlu diperkasakan. Tak apalah, kita kata ambil kerana selesaikan dulu masalah Gaza. 2.3 juta orang berada di bawah ancaman perang selama 740 hari. Kita buatlah perjanjian 730 hari. Hari ni hari ke-41. Tapi di bawah usul United Nations General Assembly yang akan dibentangkan pada bulan ini oleh Colombia, nanti kita dapat tarikh dia, hari yang tepat tapi dijangka minggu ketiga bulan Disember, adalah untuk mengabsahkan lagi pula kedudukan di tebing barat. Jadi ada dua perkara yang akan menjadikan dunia berada dalam titik keliru, di mana nanti Trump akan kelirukan dunia dengan mengatakan kalau dunia menyokong usul United Nations General Assembly, dia akan mengganggu perjanjian 5 perkara dalam isu Gaza. Sebab tu Trump dulukan isu Gaza. Tapi kita dalam apa jua keadaan, kita kena faham keadaan ni. Nanti tuan-tuan komen pula isu Gaza kita kena tipu. Jangan duk dengar pasal terkena tipu. Kita dengar dulu tentang kedudukan sebenar untuk faham penyelesaian isu Gaza. UNSC kita perlukan untuk mengelak rakyat Gaza dibunuh setiap hari. Okey, kita terpaksa ambil pilihan, kita dah tak banyak ketika Gaza dibantai setiap hari. Tapi usul Gaza ni juga akan memperlahankan masalah di tebing barat kerana fokus United Nations Security Council 5 perkara pembangunan semula Gaza. Tapi dia meletakkan selesai Gaza ni baru pergi pada two state solution ataupun kewujudan Palestin merdeka. Kedudukan Palestin merdeka merujuk kepada tanah hijau ni kembali kepada orang Palestin. Tapi usul yang dibawa oleh Colombia ni kena sokong juga. Sebab bila 2/3 daripada negara United Nations Assembly setuju, berarti biarlah usul UNSC diguna pakai di sini. Nanti tuan-tuan akan faham usul UNSC yang Trump bawa, fungsi dia biarlah di sini. Kita menyokong usul Colombia untuk fungsi yang di sebelah sini. Jadi dua usul bergerak dalam dua keadaan berbeza. Berarti Colombia akan bawa usul, dia akan mengatakan Israel mesti keluar daripada Gaza. Kita bersetuju sebab itu dah ada dalam resolusi 1334. Tapi usul yang sama dalam resolusi juga, Israel mestilah keluar daripada seluruh tanah tebing barat dan daripada tanah Jerusalem Timur ni yang diambil ni, dia kena keluar. Berarti kita menyokong usul Colombia tanpa mengenepikan usul Amerika. Tapi usul Colombia kena masuk sebab dia lebih kuat untuk membantu tebing barat. Jadi ini yang kempen Colombia dan masyarakat antarabangsa. Dan saya pula kena bagi tahu dekat tuan-tuan sebagai kita sama civil society, dua usul ini penting. Usul Amerika yang dah setuju kita terima kerana dia membantu Gaza dalam keadaan darurah Gaza yang sangat teruk dalam pembantaian perang. Dan kita kena sokong usul Colombia. Kerana usul Colombia kalau tak terguna pakai di Gaza pun, kerana Gaza nak berlindung di bawah usul United Nations Security Council, tebing barat boleh berlindung di bawah usul Colombia. Kerana usul Colombia ni dia membaca kembali usul yang telah diluluskan 2016, iaitu usul 1334 di United Nations Security Council. Israel kena keluar, meninggalkan Gaza. Tak apa, meninggalkan Gaza kita pakailah usul United Nations Security Council 17 hari bulan November 2025. Tapi usul itu yang kalaulah dibawa Colombia, tuan-tuan akan tanya kenapa kena sokong? Tak, usul itu akan terpakai pula di tebing barat. Jadi kedua-dua perkara ini menguntungkan Palestin. Dengan satu, usul Amerika adalah berkait dengan Gaza. Manakala menyokong usul Colombia di luar United Nations Security Council ke United Nations General Assembly adalah lebih cepat mempercepatkan proses memerdekakan tebing barat daripada tanah yang dirampas oleh orang Israel.
Saya tak pasti saudara faham atau tidak, sebab ini adalah silibus baru yang kita pun dah terberhenti membincangkannya bila kita fokus itu. Hari sebelum ada perjanjian ceasefire ni, kita banyaklah bincang tentang usul Colombia. Jadi isu Colombia, siapa yang dah ikut silibus ni daripada bulan Oktober selepas saya balik Sumut, tuan-tuan akan faham. Siapa yang baru, nanti kita buka silibus ni, sebab hari mengundi untuk usul Colombia ni dah dekat. Maka saya penjelaskan pada saudara untuk tuan-tuan boleh faham. Tidak ada satu di antaranya merugikan Gaza, merugikan Palestin. Usul yang ada sekarang menyelamatkan Gaza. Usul yang Colombia bawa akan menyelamatkan tebing barat. Sebab di bawah usul yang Amerika bentang, proses untuk tebing barat lambat. Sebab dia kata kena selesai dulu usul Gaza 2026-2027. Kemudian baru masuk fasa kedua, di mana fasa kedua kata dia Palestinian statehood. Tapi kalau ikut usul yang akan dibentangkan oleh Colombia, lulus saja automatik. Dia tak ada sangkut dengan Palestinian statehood. Israelian kena keluar daripada tanah yang menjadi milik Palestin yang telah disahkan sebagai tanah hijau Palestin. Ini tanah hijau yang disahkan. Jadi balik pada saya kata 4 prinsip. Barang siapa berjihad untuk Palestin, itu kita sokong. Barang siapa yang menjalankan kuasa diplomatik, iaitu ke negara-negara yang berkempen untuk kebaikan Palestin, kita sokong. Yang ketiga, mana-mana kuasa awam, mana-mana NGO, mana-mana gerakan domestik dan antarabangsa yang atas nama orang awam tapi berjuang untuk kebaikan orang Palestin, kita sokong. Yang keempat, mana-mana tindakan undang-undang di dalam PBB, di luar PBB melalui pendakwaan di mahkamah-mahkamah setempat, kita sokong. Jadi 4 perkara ni kita terimalah. Berarti menyokong usul Colombia ni jatuh di bawah perkara 3, iaitu tekanan masyarakat awam untuk membolehkan Palestin dapat negara. Tapi masyarakat awam tak boleh masuk dalam PBB. Maka masyarakat awam telah mendesak orang-orang awam, gerakan civil kita ni desak-desak. Okey, Afrika dah ambil dah tanggungjawab, bawa ke ICJ untuk tuduhan genocide. Sekarang masyarakat awam kata kami akan sokong pula tindakan Colombia. Jadi Colombia jatuh dalam perkara kedua, iaitu diplomatik, tapi menggunakan kuasa undang-undang. Sebab diplomatik yang menggunakan kuasa diplomatik adalah apabila dibawa undi dalam United Nations Security Council. Diplomatik yang menggunakan peraturan undang-undang jatuh dalam perkara yang keempat, iaitu kedua dia diplomatik, Colombia main. Tapi disokong oleh perkara keempat, iaitu aktivis dan mereka yang pakar dalam undang-undang antarabangsa telah meminta sebuah negara, mereka ni maksudnya NGO, telah meminta negara bangsa mewakili suara masyarakat awam dalam peruntukan undang-undang untuk membuat kuasa diplomatik itu dia boleh dilaksanakan di PBB. Jadi kita dah cerita dah 4 perkara ni pun panjang dah dalam silibus-silibus kita sebelum ni, dan tuan-tuan pun boleh faham apa itu maksudnya kuasa satu, jihad, iaitu perjuangan ketenteraan yang datang daripada orang Palestin, dan mana-mana puak yang ada di luar Palestin yang sentiasa membela Palestin melalui jalan jihad, kita sokong. Sebab inilah jihad. Jihad adalah operasi yang terpanjang. Yang kedua adalah diplomatik. Mana-mana negara, mana-mana kerajaan yang mengusahakan sesuatu untuk Palestin, kita sokong. Yang ketiga, suara masyarakat awam. Mana-mana masyarakat awam, Islam dan bukan Islam, selagi mereka bangkit di atas gerakan masyarakat awam, the civil society ni ataupun the civil society power ni, kita sokong kerana manfaatnya untuk Palestin. Yang keempat, perkara yang baru berlaku pada Disember 2023, di mana kuasa perundangan dalam masyarakat awam ni keluar membentuk komuniti dia sendiri, dipanggil aktivis hak asasi. Aktivis hak asasi ni pula pergi lobby dekat negara-negara yang simpati dengan Palestin menggunakan pendakwaan undang. Jadi aktivis perundangan pergi jumpa dengan kerajaan Afrika Selatan, minta dakwa di ICJ. Dan sekarang aktivis pergi ke Colombia, minta Presiden Gustavo Petro bawa usul ni pergi sekali lagi ke United Nations. So itu yang saya boleh jelaskan tuan-tuan dalam perkembangan cepat dan pantas ni, kerana kita mesti start lambat. Saya harap tuan-tuan fahamlah, 15 minit saya brief tuan-tuan.